Ramai orang tanya, beli 10 keping 10 gram ataupun 1 keping gold bar 100 gram, mana satu yang lebih baik? Jawapannya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Kalau anda mahukan fleksibiliti, emas 10 gram kali dengan 10 keping lebih sesuai. Anda boleh jual sikit demi sedikit bila perlu, tidak perlu pun lebur semua sekali. Sebagai contoh, kalau anda nak pakai duit RM4,000, anda boleh jual seketul 10 gram sahaja. Bakinya, anda masih lagi boleh simpan. Tapi, kalau anda fikirkan untuk simpanan jangka panjang ataupun nak lindungi nilai besar dalam satu tempat, maka emas 100 gram ini adalah pilihan yang terbaik. Harganya lebih murah per gram dan kos premium yang lebih rendah. Ini pilihan yang biasanya diambil oleh penyimpan emas tegar dan juga mereka yang big buyer. Jadi, mana satu yang lebih baik? Dua-dua bagus. Yang penting anda mula simpan emas ikut keperluan dan gaya hidup anda. Jangan tunggu dah sempurna baru nak bermula. Tapi mulakan dahulu dan belajar sambil menyimpan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Begul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.